Jangan 2 minit ngam-ngam. Sebab saya pernah buat 2 minit ngam-ngam, nanti bila buat tu dia macam jadi 1 minit 59 saat. So biasa saya akan buat 2 minit 3 saat ke 4 saat ke 10 saat lah. Save, okay? So video tu, yang penting video tu adalah video yang 2 minit ke atas, suara jelas, suara saya, suara kita. Jangan pula you pergi ambil video suara orang lain, video orang lain. Contoh, saya nak buat TikTok, saya buat marketing branding kan, tapi saya pakai saya punya upline punya video. Dia tak boleh. Okay? So suara sendiri, dan suara tu biasanya mesti kena pakai mic. Better lah. Pakai mic ni better. Macam saya dekat Paris ni, dekat sekeliling tu ada macam orang macam ada bunyi-bunyi sikit kan. So masih boleh accept lagi. Jangan pula tepi tu kawan panggil, "Oi kau, datang sini." Nanti masuk suara dia tu habis. Okey? Angin pun tak boleh kuat sangat. Saya pernah buat dekat luar outdoor, angin kuat kan? Bunyi angin tu nanti kita punya video tu suara tak cantik. Dia bunyi macam ni. Macam tu. Nanti suara bunyi angin juga. Okey? Dan mulut kena bergerak, maksudnya mulut tu kena bercakap macam Wena lah. Saya sekarang ni dekat sini, dekat Paris. Lepas tu senyap sikit. Maksudnya macam kena berhenti sekejap. Nanti saya bagi tengok demo lah, senang kan? Okey, contoh dekat sini. Ini yang fail punya video. Pertama kali saya buat tak jadi. Dah buat, semua orang pandang tau. Tapi buat muka tak malu je. Okey, lepas tu tak jadi, video ni tak jadi sebab tak ada suara Wena. Okay, tak ada suara Wena. And then Sound. Tak Wena sebab kita boleh datang untuk percuma punya free pada korang. So okey. Jadi kepada korang, ya. Okey, ini video, dengar elok-elok video ni. Lepas tu actually dalam video tu kita tak perlu script. You bercakap free. Cakap je. Saya nak jutawan, 1, 2, 3, saya jutawan. Tapi bila kita punya suara mendata, saya pernah buat dekat dalam bilik anak tidur kan. Dan I buat macam 1, 2, 3, dia macam kurang. Dia punya intonation tu, dia akan mempengaruhi video kita punya kualiti nanti. Ini bukan masalah video. Free kepada korang. Kena cepat-cepat. Okey. So hari ini Wena dekat museum yang terkenal dekat Paris. Jadi kepada korang, cepat-cepat. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kepada korang yang sama-sama macam Wena, suka melancong, lepas tu suka makan angin, happy, tengok dunia, mesti cepat-cepat contact Wena. Okey, dah. Okey. So jadi video dia lebih kurang macam tu, buat 2 minit lebih sedikit. Okey? Dan elakkan daripada apa yang kita tak nak lah. Dengar tak tadi saya senyap sekejap. Kan, bukan sakit tekak tau, tapi memang kita kena stop sekejap lah. Supaya video AI nanti bila dia stop pun mulut kita akan stop. Dia pandai tau, dia macam mix and match lah kita punya ni nanti. Okay, yang ini saya buat dekat lupa pula pakai mic. Okay, so yang ini maksudnya AI video pun kita boleh buat di mana-mana saja. So ramai orang tanya Wena, sama je kan, you kalau buat bukan AI punya organik punya video pun sama je, kena buat video juga 2 minit lebih juga, masa juga kan, apa bezanya? Bagi saya bezanya bila saya buat organik punya ori punya video, saya kena sediakan skrip dulu, and then I perlukan teleprompter. Dan saya punya masalah ialah mulut laju tapi otak tak laju, dan bila saya tengok skrip pun saya macam tak boleh lancar tau. Tak boleh lancar. Okay, Wena jenis orang yang cakap laju tapi mata tengok perkataan tu macam dia tak sampai tau. Jadi banyak saya kena buat editing.
Okey, dan dan yang paling best bila kita buat AI video, kita sampai ke mana-mana saja, ambil telefon, bercakap je, asalkan tak ada gangguan sangat dekat sekeliling. So you boleh bercakap je. Bestnya hari ni aku dekat sini dekat Dewan ni, dekat Sabah bersama dengan 100 orang. Hari ni macam ni kan? Macam ni lah kan? Kan dah cakap macam tu. Mudah lah. Mudah kan? Okey, so dekat mana-mana saja kita boleh buat. So ini saya bagi tengok dia punya perbezaan ya. Ada sikit kan suara orang kan. Tapi disebabkan saya ada pakai mic, so dia banyak tangkap Wena punya suara. Okey, yang kedua punya ini suara yang kita cakap merapu lah. Dekat London, dekat Paris. Dekat sini ialah tempat yang sangat-sangat mana kita boleh maka sebulan cepat-cepat bagi tahu dekat kita supaya kita boleh buat kan. Lebih kepada korang yang betul-betul hendak menjana income. Itu je yang saya ulang kan. Okey, yang dah betul-betul AI, bukan tak ada peluang tapi mindset yang block rezeki. Pernah tak korang fikir cara korang pilih untuk cari duit sebenarnya ada kaitan dengan mindset pasal duit? Contohnya, ramai orang pilih kerja makan gaji sebab rasa selamat dan terjamin. Tak ramai yang berani start bisnes sebab dalam hati takut fikir nanti nampak tamak, nanti gagal. Realitinya kadang-kadang bukan korang tak ada peluang, tapi mindset korang yang block rezeki tu. Korang fikir janji cukup makan, tak payah tamak sangat. Tapi zaman sekarang cukup makan pun susah kalau mindset tak betul. Itu tak ada. okey, nampak dia punya beza kan? Okey. So daripada yang ini punya video, saya boleh buat video lagi 10, 20, 30 dengan skrip yang berbeza. Okey? No limit punya skrip. Okey? So now kita dah siap kan? Okey, now kita ready kan semua kita punya device. Kita dah nak start dah untuk buat engine. Boleh? Boleh ya? Gmail dengan yang you nak pakai untuk engine. Okey? So tengok dekat sini saya ada demo video. Okey, demo video ni Chrome Heijin dan dia ada keluar dia punya website. Okey, keluar dekat dia punya website, pilih je yang paling atas tu dan dia akan pergi dekat sini. Dah jumpa? Okey, bila pergi dekat sini kita pergi dekat Okey, dah jumpa tak dia punya website? Siapa yang pakai laptop ataupun iPhone dah jumpa angkat tangan? Dah. Siapa yang tengah buat tapi tak jumpa lagi angkat tangan? Okey. Siapa yang tak ada laptop dan juga hanya ada Android tak dapat nak buat sekarang? Angkat tangan, saya nak tengok. Maksudnya tak dapat buat apa-apa kan? Okey. Buat recording, buat catatan dulu ya. Buat catatan. Sebab dia memang kalau kita cakap je memang dia tak berapa boleh absorb lah. Tapi bila kita praktikal betul-betul, actually dia punya step tu senang saja. Okey, dah. Yang sedang buat tu boleh? Yang sedang buat tu boleh? Boleh okey. So bila dah masuk ke sini, nampak tak dekat bawah ni dia ada Google dekat sini. Nampak kan? So you pergi klik dekat Google ni.
Okay, so make sure Gmail yang kita pakai tu sama So dia akan masuk, ambil Gmail yang tu, yang sama dengan Chrome kita. Okay, dan continue. Bila dah continue, kita dah boleh mula dah. Okay, bila ada dah sampai dekat sini tak? Bila dah login, kita punya Gmail dah sampai tak? Ya. Dah, ada, angkat tangan. Angkat tangan. Nanti kalau Wena tanya yang sudah, angkat tangan je, senang. I nak make sure semua dapat Okay. Boleh continue? Boleh. Boleh. Okay, yang belakang boleh? Boleh Okay. So yang penting, yang tak ada dapat buat apa-apa pun, tanam dalam kita punya mindset, saya boleh buat lepas ni, supaya kita boleh tumpukan fokus pada pembelajaran hari ni. Okay. So dekat sini dia ada dua option. Satu ialah option percuma. Kita boleh percuma, dan dia punya percuma satu Gmail, satu account hanya boleh generate 3 video sahaja 1 bulan. Okay, satu Gmail bersamaan dengan satu account hanya boleh generate, keluarkan 3 video kita punya AI video. Okay, so kalau nak banyak lagi, kita boleh pilihan ialah kita boleh pergi subscribe dia punya Heiji ni $24 per month. Okay, per month. So bagi Wena, kalau newbie, okay, orang yang tak tahu ataupun masih baru lagi, boleh guna free punya dulu. So apa beza yang free dengan yang berbayar? Of course lah, yang berbayar ni dia lagi kualiti. Kualiti tu dari segi you punya video, dia punya resolution tu lagi tinggi, 1080. Kalau yang tak berbayar, kalau yang free 720 saja. So 1080 is very clear, cantik lah. Tapi yang tak bayar punya, yang free punya 720 pun untuk permulaan boleh. Sebab Wena pun daripada video yang 720 yang free punya, saya pun dah dapat VIP, dapat list kan. So video yang kita buat ni bukan kita nak dia cantik sangat perfect, tetapi tak ada orang yang nak cari, nak tengok kita, tak ada orang yang nak join kita kan. So at least yang percuma you dah try buat, you dah pandai buat, baru you subscribe. Macam tu. So tak rugi, sebab dia punya subscribe $25 tu 1 bulan. Dia bukan 1 tahun. 1 bulan habis, nanti you kena sambung lagi. So get ready, dah pandai nanti, okay, cepat-cepat subscribe nanti. Boleh? Boleh. Boleh. So yang ini saya tunjuk ialah yang percuma punya. Dan kalau nak tahu kalau nak tahu, ada mungkin dia tak banyak sangat modal kan. So, untuk Heiji ni boleh guna free punya. Macam saya sampai sekarang dah 3 bulan pun masih guna yang percuma punya. Tapi macam mana Wena boleh keluarkan video tu banyak? Satu hari 2 video post, 3 video post kan? Buat banyak Gmail. Jadi saya banyak Gmail. Okay, dah tips dah hari ni kan? Gmail saya ada dah ada 20. Sahajalah 20 sahajalah. Sebab kalau kita cepat, sebab satu Gmail boleh 3. So 10 Gmail dah 30 video. Kalau 30 video tu dalam sebulan you tak cukup, you buat lagi Gmail. 20 Gmail dah ada 60 video macam tu. Okay? Orang bijak. Tapi kalau orang yang jenis nak kualiti lagi, boleh ambil subscribe punya ya. So tekan dekat tekan dekat sini, pilih. Boleh sampai kat sini, pilih dekat sini. Lepas tu dia akan step-step yang ni pilih je, tak payah baca sangat. You pilih je satu, klik next macam tu je. Ya, tak perlu nak tepat lah. Next, lepas tu submit je. Boleh sampai ke sini. Orang yang sedang buat boleh? Kita pun boleh buat dulu next tu. Kalau orang yang dah siap, cuba cari ada tak video yang you buat sebelum ni.
dalam bilik ke, yang dah baca skrip ke, tak apa. Yang ada 2 minit lebih sikit, ada tak? 1 minit tak boleh. Kalau nak 1 minit, dia ada tips Yang dia. biasa punya 1 minit boleh. Saya banyak buat 1 minit. Tak tahu cara dia. Alah, nanti terbongkar rahsia. Oh, jangan main tengok ha. Jangan main tengok. Dah, lagi? Sampai mana sudah ni? Tapi jangan macam suara dekat rally tu tak boleh lah. Rally bising sangat kan. Suara dekat luar boleh. Upgrade tau. Try dulu. At least you try dulu, generate dulu. Kalau tak okay, then kita boleh tahu oh, dia tak boleh macam ni. Bayar pun kadang-kala dia keluar suara pun macam pelik-pelik tau. Suara macam angin juga. Sebab macam Sean pun macam tu, dia cakap dengan saya. Dia kata dia bayar pun kadang dia punya suara pun macam ada angin. Okay? Dah boleh? Sampai sini boleh ya? Tak faham?